Saya bukan tak pernah bagi, pernah. Masa tu saya tengah mengandung. Masa mengandung tu saya 3 anak pun operate. Waktu saya tak boleh masak. Saya teach dia. Okey, saya duduk, saya kata macam ni. Menyaga saya down. Lepas tu saya cakap kat suami saya, apa jadi pun tak apa. Saya seorang je masak, tangan saya yang masuk. Tak nak ajar siapa pun. Nama saya Farida B binti Muhammad Ali. Nama gerai saya Nasi Biryani Farida. Kampung saya Taiping Perak. 97 saya baru datang Ipoh, buka gerai dengan ayah saya. First dia buka dekat restoran dekat Lahad Lane lah. Lepas tu dah habis kontrak, kami buka dekat sini lah, Merdeka Garden. Nama dia restoran JJ Ali. Husband saya yang suruh 2017. Kita start dari sikit lah, 60 bungkus macam tu. Tahu masak tapi nasi biryani tak tahu masak. Saya suruh mak saya tolong, ajarkan saya. Dalam 5 hari, saya dah belajar dari dia lah. Okey, suami saya cadang. Dia kata, okey kita buka dekat bawah pokok tu memang cantik. Saya tengok respon first time pun okey. Lepas tu suami kata kita buat ayam masak merah dengan ayam goreng saja. Lepas tu dah MCO 2020 tu, dari pokok tu kita masuk dekat rumah ni lah. Pasal MCO dia orang kata terpejalan tak boleh jual. Dia berkembang macam 60 pack. Yang second day tambah lagi 20, 80. Pasal yang 60 tu pun tak cukup hari tu. Sekarang kita masak ayam wanggil ya. Ayam wanggil kita dah tumis sekarang ni. Okey, dalam ni bahan-bahan ada kayu manis, bunga lawang, serai, daun kari dengan daun biryani. Okey? Sekarang kita dah habis tumis. Masalah dia saya dah siapkan. Kita masuk sahaja. Dalam tu dia ada jintan manis, jintan putih, rempah kari ayam, rempah cili. Kita kena tumis betul-betul bagi dia bau dia hilang lah. Bau rempah kan. Ayam wanggil tu macam paling pedas. Kita masukkan kicap lemak manis ya. Lepas tu kita masukkan cili blender. Dia ada sukatan lah. Setengah sahaja. Kita ada guna 2 cili kan. 1 cili blender, 1 cili pedas. Sini boleh masuk 30 ketul ayam. Potong 8 ya. Kuah wanggil dah siap. Kita slowkan api dia. Dalam 20 minit dah siap. Sebelum kita menyaga ni, husband saya buat decoration yang perkahwinan punya lah. Dia decoration, saya dekat kedai ayah kan. Dia kata, okay, you kan dengan kedai ayah you okay je. You masak lah. Cuba masak sikit dulu, dia kata. Memang saya tak nak. Dia yang bagi cadang. Nak letak nama apa? Saya kata kita ada anak 3 orang. Anak 3 orang pun nama perempuan. Lepas tu suami kata, tak nak lah. Nanti kata Natasha pula, nama kakak pula Farhana. Kenapa tak ada nama saya? Shiza pula, kenapa nama saya tak ada mak? Suami cakap, okey, nama siapa pun tak nak. Nama saya pun Harif, tak nak. Okey, kita masuklah dalam, tulis dalam kertas. Ambil, terus dapat nama Farida. Tak ada susah-susah, nama you je. Tak sakit kepala. Suami memang baik. Betul. Sampai sekarang saya tak boleh lupa dia. Memang terlalu baik. Dia jaga saya. Dia jaga macam suami, anak dia sendiri. Saya tak boleh nak terima kehilangan dia. Tapi saya tahu dia support dengan saya lagi. Saya syukur Alhamdulillah dapat suami macam dia. Terbaik. Suami tu dia seminggu dia sakit. Tiba-tiba. Lepas tu kami pun bawa klinik semua bagi treatment. Kita ada catering kat sini. Kami tinggal kat kedai. Lepas tu tiba-tiba dia batuk. Darah keluar dari mulut dia. Lepas tu saya pun risau. Saya kata macam, saya pun takutlah.
Saya terus call ambulans, suruh datang, bawa pergi. Hari Isnin dah tak ada. Jangkitan kuman, dia kata dia dah efek seluruh badan. Lepas tu family suami saya dia support saya, dia kata tak apalah kita buat saja bisnes ni pasal kita dah lama berniaga, nanti customer akan cari. Lepas tu saya pun kata okey, kita continue baliklah. Saya cuti hari tu pun masa dia meninggal pun seminggu. Habis seminggu tu saya dah buka kedai dah. Memang susah kalau kita tak ada suami. Pasal macam kita dah tak ada satu tangan kan. Kalau ada suami tu dia bagi semangat lebih. Dia yang pandai sangat. Pasal dulu semua saya TikTok ke apa pun tak tahu. Susah nak sembang. Dia suruh sembang. Dia kata sembang. Kenapa you malu? You jangan malu. You dah berniaga, you kena pandai sembang. You jangan malu. Saya kata tak nak lah. First time tak buat video. Lepas tu dia kata buat. Okey. Saya pun cadang lah. Okey, ambil lah video kita buat. Lepas tu dah biasa dah. Dah semua orang tahu, oh Farida dah top dah sekarang. Saya top kerana suami saya. Dia dah janji dengan saya dulu. Dia kata kalau saya ada, tak ada, saya tak tahulah dia dah tahu ke apa. You kena continue you punya business dengan you akan update balik. Saya ingat apa dia bagi tahu kat saya semua. Okey, saya ada simpan. Masa kita sunyi, masa sunyi tu okey, kita boleh, tapi tak sunyi pasal anak ada. Dia orang tak akan bagi saya sunyi. Dia orang tahu kalau mak sunyi dia akan nangis. Kita nak masak ayam bawang ya. Okey. Ni kita dah tumis daun pandan, serai, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh. Okey, dah habis tumis, kita akan ambil keluar ni semua. Kita buangkan dia punya serai semualah. Yang sikit-sikit tu mesti ada. Okey, dalam ni ada tomato, daun kari dengan bawang. Kita masukkan. Okey, kita bagi tumis dulu. Okey, sekarang kita masukkan halia. Halia kita masukkan 1 sudu ya. Dalam halia ni ada bawang putih, bawang besar dengan halia lah. Kita potong-potong, kita blender saja. Ni semua ada rempah cili, rempah ketumbar, jintan manis. Campur garam masala sikit ya. Kita masukkan garam. Kita masukkan gula, sos cili dalam setengah botol. Bagi warna dia cantik, dengan rasa dia pun sedap. Lepas tu kita masukkan kicap. Lepas tu kita masukkan blender bawangnya, 1 jug, 2 jug. Kita kena bagi rasa bawang. Nama dia ayam bawang kan? Kita kena bagi penuh bawang. Mesti kena guna dalam 5 kilo ni. Pasal kita nampak macam tak banyak tapi banyak. Pasal kita blender kan, dia akan pecah minyak, dia akan berubah dia punya warna kan. Dia akan kurang nanti. Ni mesti lama sangat dek. Lebih kurang pun 7.20. Pukul 9 baru keluar. Okey, sekarang kita dah siapkan ayam goreng, dah siap goreng. Okey, sekarang kita masukkan paste ayam bawang. Okey, paste ayam bawang kita masukkan. Sekarang kita sepatikan dia. Pasal kita nak masuk dalam periuk, masa cedok tu dia takkan pecah. Kita buat dalam 30 ketul lah, senang. Kita nak bagi dia, rasa-rasa dia masuk lah. Kita nak bagi masak lagi. Kita tengok kalau dia dalam mendidih sikit, dalam 10 minit, baru rasa dia masuk dalam ayam. Satu hari kita campur-campur semualah dia. Kita ada dalam 100 lebih lah.
Kadang-kadang customer cakap pun kita, ada. Lepas tu dia kata, you kena terima. Saya mula-mula nak marah jugalah. Biasa kan? Kita dah masak, lagi nak komplain lagi. Serba salah lah. Memang okey. Memang dia kata betul kan? Okey, saya tukar balik lah. Saya akan rasa. Saya takut nanti ada kurang apa ke, mesti ada rasa punya. Okey, paling jauh Kelantan dengan Singapura. Feedback diorang pernah bagi kat saya, datang balik, dia kata, akak betul, akak cakap, you punya nasi boleh tahan sampai besok pagi kita simpan ada makan. Dalam bulan puasa untuk sahur pun dia orang ada simpan. Dia beli, dia bawa pergi, dia kata tak basi kak, betul. Dia kata ada customer yang dua hari lepas dia kata dia ada makan dekat India. Dia kata sama je. Dia beli first time, second day dia datang, dia kata saya nak jumpa you juga. Nak bagi tahu memang sedap. Betul anak saya cakap memang sedap kat sini. Okey, dalam ni kita dah masuk dah parpu dalca ni dengan ubi gentang. Kita bagi sama-sama masak dia cepat hancur. Lepas tu ada garam, ada minyak, ada halia yang blender. Kita masukkan, kita bagi dia betul-betul lembut. Kalau tak masuk garam, dia takkan masak. Saya dari kecil duduk dalam restoran dengan ayah saya. Ayah saya dulu restoran JJ Ali. Resepi mak. Ayah memang meniaga, tapi ayah tak tahu masak, mak saja. Okey, sekarang ni ada bahan serai, daun pandan ya. Okey, kita bagi dia jadi warna coklat sikit. Kat sini ada temoto, daun kari dengan bawang ya. Kebanyakan suami saya suka bagi idea. Dia bagi idea. Dia kata, Farida, jangan buat satu jenis saja. Customer nak lain-lain. You fikir. You boleh. Apa yang you tahu, you buat. Okey, dah betul-betul tumis. Sekarang kita masukkan halia 2 sudu. Serbuk ketumbang sebab jintan manis, jintan putih, rempah kari ayam, rempah kari cili. Kita masukkan. Kita bagi dia sebati ya. Okey, kita masukkan air. Kita tunggu sampai dia mendidih. Lepas tu kita masuk dalam kuah dalca ni. Sekarang kita tengok okey dah siap. Kita masukkan carrot dengan terung ya. Kita masukkan. Bismillah. Lepas tu kat sini ada cili merah, cili hijau, pudina dengan ketumbar. Kita masukkan. Kita tunggu sayur masak lah. Kalau dah masak dah, okey. Kita tutup je api. Kita mula bungkus. Suami saya ajar saya satu saja. Dia kata, Farida, you habis masak. Tak nak nanti ada balance you nak simpan ke apa, tak nak. You ikut ini saja. Bagi masakan yang fresh untuk customer, sedap, semua. Penat tu masa masak kita tak nampak penat. Dah duduk baru nampak penat. Kita kan happy-happy masak kan. Satu je husband cakap, you masa masak happy. Jangan serius. Apa susah pun you simpan. Balik rumah kita boleh bincang. Masa masak kena happy. Baru you boleh jadi macam ni. Dia kata jangan marah. Apa you nak marah pun, dah habis meniaga, you datang you marah. Apa budak buat salah pun you jangan marah. Itulah dia ajak itu je. Dia kata hari-hari you happy saja. Niaga you alhamdulillah okey. Kita sekarang nak masak nasi biryani ya. Okey, sekarang Kak Farida dah masuk bawang, cili, serai, daun pandan, kayu manis, buah kesmes dan minyak 1 sudu. Sekarang kita masukkan minyak sapi. Bismillah. 2 setengah. Okey, kita on sekarang ya. Bismillah. Halia pun kita masuk. Kena tumis dulu. Semua orang tanya dekat saya, you Pakistan? Saya kata tak ada. Saya Mama. Lepas tu dia kata datang dari Penang? Tak ada. Saya orang Taiping. Asal dari Taiping.
mak telur intan, ayam singa siput. Ini kita bagi dia betul-betul sebati, lepas tu jadi brown colour. Kita nak jadi semua brown. Okey, ni rempah nasi biryani ya. Ni Shiniksha Farida punya. Memang sedap rasa dia. Okey, kita masukkan rempah biryani ya. Bismillah, 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu. Okey, kita kacau. Garam. Kita masukkan yang dah blender, daun ketumbar, daun pudina. Lepas tu bawang kita masukkan. Blender. Bismillah. Sekarang kita boleh masuk beras ya. Yang 5 kg. Saya guna jasmine. Jasmine basmati lah. Tengok dia punya beras panjang-panjang. 1121 ya. Kita cuci dalam pukul 7. Sekarang pukul 8 lebih kita masuk saja. Ketan. Ya, kita kacau sekarang ya. Kita sebatikan dia betul-betul. Kita tutup. Kita on balik. Okey, sekarang nasi kita dah masak. Kita sekarang kena keluarkan yang daun pandan, serai, semua kita bagi keluarkan. Pasal kita keluarkan ni, kadang-kadang customer tak suka yang kayu manis semua. Wow, cantiknya. Tengok, panjang. Kena kacau. Bawah, atas. Natural punya colour. Okay. Kita masukkan bawang goreng. Masukkan daun ketumbar untuk hiasannya. Okey, kami dah sampai kat depan ni. 10.45 kami dah start dari angkut dari sana datang sini. Okey, 10.45 customer semua dah sampai. Pasal itulah kami ada buka meja 2 untuk siapa-siapa nak makan boleh makan kat sini. Sebelum customer datang dia tanya kat saya, Kak Faridah boleh makan kat sini tak? Kata boleh. Kalau boleh dia bawa kawan dia semua, dia duduk kat sini boleh makan. Memang kami ada restoran. Nama restoran tu pun Nasi Kandar Farida. Cadanglah nak buka restoran. Lepas tu barang semua komplit dah ada dah. Sekarang tak cukup pekerja, kami stop dulu. Tapi suami suka restoran, saya suka sini. Best. Niaga tepi jalan kan, best. Perancangan saya sekarang ni dah tak ada, suami dah tak ada dah. Saya pun tak fikir lagi lah pasal restoran. Saya fokus kat sini. Kita cedokkan nasi ya. Memangnya satu full box ni kita akan bagi. Lepas tu kita masuk. Ini bawang goreng kita lah. Ini yang top sekali untuk sedapkan nasi biryani kita ni. Okey, kita bungkus. Lauk semua memang asing ya. Macam hari Selasa ke, Rabu, Khamis ke. Dalam 130 macam itulah. Okey, harga satu set dengan ayam RM12 sahaja. Kalau nak tambah papadam, dia akan jadi 13. Kalau tambah telur masin atau telur rebus, 14.5. Assalamualaikum. Sihat, Kak? Ni nasi biryani. Ni bawang kita. Lepas tu ni ayam wangi pedas ya. Ni ayam masak merah. Ni ala kenduri ya. Ni madu kita special sikit. Manis pedas. Ayam bawang kita tak pedas. Kita ada, dia akan datang satu set. Timun jelata dengan kuah dalca dengan bawang pedas ni. Yang nak tambahan, papadam RM1, telur 1.5. Kalau satu set, 14.5. Kalau normal set, 12. Kita ada sekarang
ayam goreng, ayam masak merah, ayam wangi pedas, ayam madu, ayam cashmere. Special seminggu sekali saja hari Jumaat, ayam kurma. Jumaat, Sabtu, Ahad kita ada lamb shank dengan kambing. Okey, mula-mula kami cadang harganya RM8 sahaja. Lepas tu dah 2 tahun lepas, habis kita berniaga, tengok barang semua naik harga, kami naik RM10. Lepas tu kami pindah kat sini 2020, 21 dah naiklah RM12. Sampai sekarang tak naik lagi. Tapi kami ada rancang nak naik harga, tapi tengok customer semua, kami tak naiklah. Kalau nak dalam box, kami akan tambah harga sajalah. Hari-hari kami berniaga, Isnin sampai hari Ahad. Tak ada cuti. Kalau kata ada catering macam 1,000 lebih ke, kami akan cuti 1 hari.